Cara mudah mengira nilai min menggunakan kalkulator. Okey, kita pergi kepada mod statistik mod 3. Okey, kemudian kita tekan variable 1. Okey. Di sini sekiranya ini mewakili nilai statistik, tekan nombor 3, tekan 1. Okey. Ini mewakili nilai titik tengah. So frekuensi sekiranya tak ada, kita tekan shift mode. Okey, nak panah ke bawah, and then nak tekan nombor 4. Okey. Frekuensi tu kita on kan, tekan nombor 1. Okey, kita masukkan. Suhu ini mewakili titik tengah, nilai X 32, 33, 34, 35, 36. Okey, kemudian kita pergi pada frekuensi. Frekuensi start daripada 2, 5, 9, 3, 1. Selesai masukkan titik tengah dan frekuensi, kita tekan isi. Okey. So kemudian kita tekan shift 1. Shift 1. So kita tekan nombor 4. Okey. Okey, di sini nombor 2, min terletak pada bar X ni. Okey, tekan nombor 2. So tekan sama dengan, so kita dapat nilai min 33.8. So kita lihat jawapan dalam kertas satu. So, jawapan dia adalah B. Okey, pengiraan secara manual kita dapat 33. So jawapannya sama dengan cara mudah kalkulator.